Dapat saham TMB tak location? Dapat dapat. Dulu ISOS, sekarang ni LTIP lah. Start tu lah, bila dah dapat tu kan. Tak tu kita macam try kan. Sebab tu sebelum ni, apa ni, dapat jual kan. Macam tak ada knowledge lah. Start PKP kot, saya macam rasa macam nak try lah. Nak try lah. Saya belajar lah, try tengok forex macam mana. Tapi saya tak main forex, saya tengok dia punya pergerakan. Orang kan kat YouTube kan banyak kan, ajar Betul. kan. Tu tahun ni, bulan 2 baru saya start dengan Bursa Malaysia lah. Kat situ lah terbuka lagi kan, terbuka minda. Lepas tu belajar sendiri lah, banyak pergi YouTube. Tapi pening kepala lah. Tapi Okey. once bila coach saya enroll kelas candle tu, nampak oh ini punya patutlah kena time frame besar kan, 1 jam kan. Dibanding kita boleh tahu 50% punya retracement. Jadi kita boleh tahu lah dia nak retest semua kan. Ada basic sikit lah. Ada hasil tak yang teknik menabung saham tu? Oh, dah ada hasil. Saya dengan Tesla jatuh sampai 4.421. Tak salah saya beli satu terus. 3.1 share, 3.1 something lah untuk share Tesla. untuk Tesla punya. Buat masa sekarang ni paling latest saya rasa dalam 7. 7% dah. Betul lah 7. 7%. Dia teknik yang 7. paling santai lah. Santai lah. Orang kata rasa macam, macam mana boleh simpan? Tak terfikir tau. Rupanya, macam ni punya. Bagus lah. Actually ramai yang daripada grup tu WhatsApp saya kan. Nak macam mana nak buat. Saya cakap untuk first ni kita kena belajar. Ikut apa yang lecturer ataupun cikgu yang suruh buat. Kita try, kita follow. Buat screening dan beli saham yang latest tu buat berapa persen eh? Hampir 60% eh? 60. 60. Betul 60%. Lepas kelas tu saya terus try buat screener. Saya cuba lah tick satu-satu jadi tak jadi. Saya cuba lah, cuba. Lala saya dapat yang bagi saya itu setting yang saya rasa okey untuk diri saya dan Hmm. saya proceed lah sampai sekarang. Saya suka dengan cara tuan ni sebab saya follow TikTok kan, niaga saham. Saya scroll-scroll tengok nampak niaga saham kan. Lepas tu saya terus baca, saya perlu follow, saya start daripada mula saya follow lah. Saya baca, saya dengar. Lepas tu, bila dia nak buat kelas ni kan? Saya try lah, tunggu kan. Sekali masa coach kata ada group support Ya. WhatsApp tu, saya terus cari lah. Coach tak cerita pasal benda yang mewah ni. Hmm. Coach cerita pasal first pasal technical. Ya. Macam kita take over saham Gayatri macam mana. So bagi saya nak kaya kena business owner ataupun investment lah. So yang paling mudah saya nampak ialah investment lah. Yang saya nampak RSP best TikTok, tak payah fikir sebab Saham. kita sapu semua tinggi harga rendah. Nombor dua je teknik earning. Hmm. Saya tidur awal, Hmm. saya bangun 4:30, Okey. saya settle lah buat apa-apa yang patut sebagai saya orang Muslim kan, settle apa-apa yang patut, mandi semua, saya buka, saya tengok perhatikan, memang betul macam dia ada untung kan, tapi saya tengok lepas post market dia terus naik slow. Tak boleh, saya terus beli lah. Pukul 9 sampai pukul 9 lah, 9 pagi. Lepas tu saya jual. Masa pre-market tu saya beli lagi. Sebab saya nampak masa pre-market tu macam best lah, makin naik kan. So saya beli lagi. Sampai sekarang saya hold. Okey. Kira earning Ah, tu result keluar masa post market. oh betul, post market. Post market Okey. kita pukul 5 pagi lah. 30 lah. 32. Dari teknik earnings ni kan. Betul. Oh itu memang powerful lah. Tapi bagus dua tu lah yang saya betul-betul tak sangka lah. Macam coach boleh ada idea buat resipi dengan teknik earning ni lah. Untuk counter ni saya tengok Lam Research. Betul. Saya pun dah tengok. Memang kuat. 70 USD tu kuat support. Hmm. Dia dah berapa kali dia cuba cuba tembus ke bawah, tak lepas-lepas dia naik balik kan. So ni macam the good support lah. Kalau beli pun saya rasa okay. Itu pun dah discount kan 40%. Betul. Saya dah tengok. Tapi ada juga kawan-kawan dia WhatsApp sebab saya aktif dalam grup kan. So dia ada juga personal dengan saya kan. Cakap kalau bagi saya beli je sebab beli ni kot. Tapi macam mana pun kita ada cikgu. Kita kena ikut cikgu cara EP dia. Kalau cara cikgu tak sesuai dengan kita cuba lah buat cara kita sendiri kan. Betul. Tapi kalau rasa macam tersalah tu tak boleh lah. Kita tak boleh cakap lah. Sebab kita ada guru, kita follow guru je. Buat apa dan kita nak peningkan kepala kan. Saya betul-betul lah appreciate lah apa yang coach buat ni. Memang coach kena teruskan lah apa kat TikTok tu kan. Teruskan lah, saya memang suka dengar. Macam coach share pasal tengok shareholder tu, saya tak terfikir pun sebelum ni. Selama saya start main bursa Malaysia kan, tak terfikir langsung. Betul juga Susah kadang-kadang Nampak. info tu susah dapat. Ha. Susah tahu dia tak di disclose.
Dia macam internal. Itulah, saya pun bersyukur lah sebab terjumpa kat TikTok Niaga Saham tu. Kalau tidak, saya sampai sekarang buat bodoh je. Macam saya terus terang, yuran saya dah cover balik lah. Okey, dah cover dah. Dah cover. Alhamdulillah dah dapat dan saya simpan dan saya rolling emas saya untuk dapatkan modal, untuk buat modal lah. Tahniah tuan. Kalau Yuran. agak-agak macam yuran tu, kalau agak-agak saya macam tiba-tiba nak perlukan kan, saya akan guna lah beli saham. Sebab benda tu kita pusing je.